Kedai buka pukul 12, sekarang dah pukul apa? Terdapat 2 buah kenderaan bertembung di Lebuh Raya Utara Selatan jam 11 pagi tadi menyebabkan 2 individu bergelut di antara pemilik kenderaan tersebut di kilometer 6 menyebabkan kesesakan lalu lintas. Saya minta maaf, Mas. Ui, banyak alasan ni. Apalah lama tu Oh, kerja duk gelak je noh, apa noh? Kerja gelak ah. Statistik menunjukkan kadar peningkatan stres di kalangan pekerja, menunjukkan hubungan sosial dan tekanan pekerjaan serta bos yang menekan-nekan menyebabkan punca utama kekoyakan mental pekerja tersebut. Oh, kerja nak menjawab je ni. Terima kasih. Tika, saya OT lah. Sekarang tak ada ah. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Begitulah 20% daripada 34.4 juta rakyat Malaysia dijumpai sudah tidak bernafas kerana dipaksa bekerja lebih masa tanpa rela. Ingat. Saya nak balik ni. Sorry.